Belang-belang ke dia. Beta fikir gara-gara belang nyang kai tanya hana mupu dia mende dia. Nyepu dia tu boh tu. Pudih ju. Cuma menurut tanya kat telak-telak bercara maju. Bercara macut cara beramal. Baik tandalkan tenaga roh kalau mau. Lain tiro dulu. Ibadat go bejek kefalat tengok. Kerja lupa nemagen mentau. Bagai. Jo ke cukup le betul rehan ajak teman tu bah. Nyan ni ajak kau dia. Berjak gara-gara tanya meno fahala magen. Karena fahala orang yang jaknya gara-gara tanya kan ke nabi ke tanya oleh Allah kan tadib ti. Jadi baik susah nak kalau orang nak sembahyang. Kan baik you nak sembahyang. Hati ji nyan tempat yang magen. Punya kakak sembahyang ke roh ibadah ni magen dah yang kan. Ya. Tahu orang manteng hanai lume pada yang tempat roh ku magen bi lume. Hai la dom meno aju. Mun Fatihah hanaruh lah. Tengok tak berat tak semua medis dia nak toyak buat. Ya. Kakak tak uju hanaruh Fatihah, tak gen Fatihah ju. Pakat sembahyang Fatihah kan yang baca bu Fatihah dia. Punya purno. Tengok kan mati kan yang Fatihahnya ke baca tengok purno. Kan pahala kan ke tengok sih. Doa sembahyang tengok purno. Ada gelakai dia dah purno pi hanja tu. Ketem pi hang purno bagi tengok. Tayu mentang dah pakai-pakai sembahyang. Pakai yang purno mentang. Yang purno solain, yang murno orang lain, yang pahala tengok. Magai kau mangat kan? Ke baik bangai jaga. Dia ya cara agak motor gop. Urang ngempeng roy, ya cok labai ha. Cuman tang cara. Tapi dengan Allah tak magen. Hana perkan 10% jo bala sertau. Maka magen no. Baik kali tajak tu ada gop. Ba menai ke dia. Lalu meno apa dah pakai agom tu ramai tahu urang nan curugai ro ku ba. Curugai ya hana merpah haji, hana mencok hak kedayo te ramai urang. Donya ayo te kata ke gop kan ni ke kedayo. Akhirat hana ai. Hana batas. Ang kerja no meno mata yo kat telat-telat tu. Nhớ lựa thằng cà quay ơi rồi lại nhớ phải đến đi no đường muslimin muslimah kan punya bir kerja jalan-jalan le le lampu tu menji mati tanya le tak tempat amagen macam kiban caranya orangnya bergetem bubu ibadah bergara-gara dia tiro tak tume ka pahala tiro tu punya tak bubu tiro ke tiro tak kan 10 ro tak tume padi ke pahala. Okey, tanya kan mati urangnya pubut gara-gara pun dia pakat. Han beruntung. Tengok telekat tengah long kuno yang magen. Han le tu mentau dek magen ayu. Tu nak payah bloy go, nak payah sewa. Hai dia pakai-pakai mata. Cuma kadang-kadang nau reung, nyo tak pakai mata hang gede. Kadang-kadang payah tabi kupi-kupi, tabi mimi ju. Mangai dia, tengok kadang-kadang mangating kai dengar tu. Dia kan target je pernah rogo sama buku mi. Pahala wa akhirat dia ojai dah. Nya insyaallah munyo tetem magennya kau dia kama. Maka pengahanyo yang paling beruntung nyo royo duduk lung kono lung lanti je kage duduk. Ya kan? Hai lung nak si pahala ti gara-gara ron magen lung pahala. Nya pai hana jadi li. Mana nak le pahala ya hantu ira ku ko dia ni kila balung handin bubuat tu. Mana dia baik je hanji ya laudin la doyanyo kila bago. Bah ke dia bago thai ro dem laba. Kan? Kelibut menyo kila bah menejak deng depan hai motor. Ko laba tu ke motor. Bayar yang depan. Tak blo berhan di takut laba tu ke mekat ber. Tak tenda. Dah fikir ke labau dia thyroid teruk pun masalah. Kan? Jadi ronyo meneniat ju catat sebagai agen ilmu, agen agen agama. Pahala agen gepah jai tua tu. Baik tanda pribadi ro tu ro. Magai ju. Ya kan?
Buku tulis malaikat je latih. Buku tulis dalam buku malaikat nyolong catat sebagai agen. Ya. Fahla coba Allah kini ikhlas kerana Allah. Dia kan? Dia kan dia magen you. Nya insya-Allah punya berwatun dia. Ya dua tu ke no jemaah munyo bin magen ro ne. Nya halat biji le. Tapi bibi magen. Tengok target akhirat. Dia kan? Jadi niat je. Niat je latih insya-Allah ya Allah nabi taufik dan hidayah. Urangnya kalau magen. Nyok aku tem. Ya ikhlas aku tem ya Allah ya. Ikhlas kerana Allah. Jadi mulai urangnya ju dilantik resmi je kagen. Agen kebaikan, agen agama. Netem kan? Hai kan gelo, gilu phala si phalayu. Ira menan si magen itu. Aku menau dia agama dari zaman kan. Beta milih. Yang orangnya si orang kena relah agama si jai tu. Munyo zaman mesti hana tak buat hana tu agama aku orang tayo kagak soh hina. Orangnya kai coy gok. Coy kafe orang. Kerjanya payah bangkit. Sebarkan ilmu, sebarkan agama. Tanya-tanya ke agen-agen agama.